Baiklah, kita sambung dengan soalan yang kelima atau nota yang kelima, masih lagi dalam ketenjenan. Okey, di sini dia minta kita bina satu bulatan berjari 45 mm dan bertenjen pada garisan yang diberi pada titik P. Okey, jika kita lihat nota kita pada nota nombor 1 hampir sama, bukan? Hampir sama. Okey. Tapi untuk yang soalan yang kelima, ada garisan, tiada bulatan. Jadi kita perlu bina garisan jejari dan kita akan dapatkan nilai dia dahulu. Baiklah. So, kat sini kita akan binakan satu garisan untuk menghasilkan jejari bagi 45 mm. Jadi kita buat garisan 45 darjah. Yang biasa pada P, tandakan kiri kanan dengan jarak yang sama. Kemudian kita buka jangka lukis besar sikit dan tanda pada bahagian atas P untuk dapatkan jejari, garisan jejari. Dan kita buat satu garis lurus 90 darjah. Garis lurus 90 darjah, garisan binaan. Kemudian menggunakan jarak 45 mm pada pembaris. Berpusat di P. Oops. 45 mm. Berpusat di P. Kita tandakan jarak 45 mm. Jadi inilah pusat bulatan yang kita cari, yang mana dia bernilai jejari 45 dan bertenjen pada P. Okey, jadi inilah bulatan yang dicari dengan pusat di sini ya. Okey, kita teruskan pada nota ke-6. Di mana kita diminta untuk bina satu bulatan yang berjari 25 mm dan bertenjen pada garisan AB dan juga BC. Jadi kita tahu bulatan tersebut berada di tengah-tengah. Okey, sebelum ini kita pernah belajar bagaimana untuk membahagi dua sudut. Kita akan menggunakan kaedah membahagi dua sudut dahulu. Okey, berpusat di B. Buka jangka lukis pada mana-mana jarak. Buat satu lengkung. Menggunakan titik persilangan pada dua-dua garisan tersebut, kita buat lengkung seterusnya dengan jarak yang sama pada bahagian kiri dan kanan untuk menghasilkan pembahagi dua sudut. Jadi kita tahu bulatan tersebut akan berada pada garisan yang kita lukis ini sahaja, pada mana-mana titik di bahagian ini. Dan kita juga tahu jejari bulatan tersebut adalah 25 mm. Jadi jarak pusat bulatan yang kita nak cari, dia berada pada jarak 25 mm daripada BC dan AB. Jadi kita kena cari garisan selari untuk BC dan AB. Cikgu hanya gunakan satu bahagian sahaja. Okay, banyak cara untuk buat garisan selari ni. Okay, ini salah satu cara yang cikgu akan tunjuk, di mana cikgu akan buat satu garisan 90 darjah ke atas. Okay, menggunakan jangka lukis boleh, menggunakan set square pun boleh. Okay, di sini cikgu gunakan kaedah penggunaan menggunakan set square. Pastikan garisan lurus. Cikgu turunkan sedikit untuk memberi ruang pada garisan yang cikgu akan lukis nanti. Dan kita ambil sudut 90 darjah dan kita lukiskan garis lurus tegak. Jadi ini adalah sudut 90 darjah yang kita lukis. Okey. Jadi ini sudut 90 darjah yang kita lukis tadi. Okey. Menggunakan garisan ini, kita tandakan 25 mm. Gunakan jarak 25 mm. Tandakan pada garisan yang kita baru perolehi tadi.
dan kita akan selarikan garisan BC. Ambil garisan BC, kita naikkan ke atas secara selari. Jadi titik pusat kita berada di sini. Okey, selepas kita dapat pusat, kita jangan terus ambil jangka lukis dan kita pusingkan, jangan Kita dapatkan 90 darjah dahulu, tegak 90 darjah. Okay. Salah satu cara adalah dengan kita membina membuat garisan selari. Okey, ini kita boleh buat garisan selari saja. Okey, kita buat saja garisan selari menggunakan 90 darjah yang kita dah dapat sebelum ni. Okey, jadi ini adalah garisan tangent yang pertama. Okey, dan tangent yang kedua ni kita boleh juga guna garisan selari, tapi yang ni cikgu tak ada garisan 90 darjah dia. Jadi ini salah satu juga cara untuk dapatkan 90 darjah. Okay, menggunakan cikgu panggil kaedah mangkuk pijar. Mangkuk pijar. Okey, sebab dia berbentuk mangkuk pijar. Okey, dapatkan titik persilangan. Menggunakan titik persilangan yang kita dapat tadi dan kita buat bahagi 2. Okey, jadi kita akan ambil titik ini. Maaf ya, ada gangguan sekejap. Okey, jadi okay, kita dapatkan garisan dan ini adalah titik tangent kita. Tangent yang kedua. Jadi menggunakan pusat, ada titik tangent, pusat yang kita dapat, dan kita akan berahi bulatan sepatutnya. Okey, jika anda buat tapi tidak tersentuh pada titik tangent, okey, berkemungkinan ada terdapat beberapa ralat lah. Okey, berkemungkinan besar ralat tu terhasil daripada semasa kita selarikan garisan ataupun kita buat 90 darjah. Baiklah, bagi nota yang ke-7 pula, mari kita baca sesama apa yang diminta. Bina satu bulatan yang berjejari 30 mm yang bertangent di titik R. Okey, bertangent di titik R dan menyentuh sebelah dua bulatan. Okey. Apa maksud yang diminta ni? Apa yang diminta sebenarnya? Okey, apa yang diminta? Dia minta kita, dia bagi satu bulatan, ada satu titik tangent kat sini. Dan dia minta kita buat satu lagi bulatan menyentuh sebelah luar. Macam ni. Okey. So, jika kita nak dapatkan menyentuh sebelah luar macam ni, kita kena faham apa maksud tangent antara bulatan dengan bulatan. Okey, seperti kita belajar dalam matematik, tangent antara bulatan dengan bulatan bermaksud jejari tangent pertama dan jejari pada tangent kedua adalah garis lurus. Adalah satu garis lurus. Jadi kita tahu garisan jejari yang pertama dengan jejari yang kedua kita hanya garis luruskan sahaja, straight line sahaja. Jadi jom kita buat pada soalan. Okey, jadi apa yang kita boleh buat pada permulaan soalan? Kita hanya perlu tambah garisan tersebut, tambah garisan jejari tersebut. Bermula di pusat O dan pada titik R. Pada pusat O dan titik R, kita buat satu garisan memanjang. Okey, kita tak perlu cari jarak titik tersebut, titik yang ini, kita tak perlu cari pun bulatan yang ini. Kita hanya perlu tahu berapa jejari bulatan yang kedua kita nak lukis. Okey, dalam soalan kita diberitahu berjejari 30 mm. Jadi kita akan ambil nilai 30 mm pada pembaris. Dapatkan nilai 30 mm. Berpusat di R. Okey, titik tangent R dan kita tandakan sahaja jarak 30 mm itu. Jadi ini adalah pusat bulatan yang kedua yang kita nak cari.
Jadi kita cucuk pada titik yang kita baru dapat persilangan tadi dan kita lukiskan bulatan 30. Jadi inilah bulatan yang diminta kita lukis. Jadi kita tahu lagi kita punya konsep tangent yang seterusnya. Apa konsep tangent seterusnya? Garisan pusat, titik tangent dan satu lagi pusat berada pada satu garis lurus. Satu garis lurus. Mesti berada pada satu garis lurus. Okey, kita pergi pula pada soalan yang nota yang ke-8. Okay, nota yang ke-8 hampir sama juga. Bina satu bulatan berjejari 30 mm yang bertangent di titik S. Okey, kali ini di titik S juga. Dan menyentuh sebelah dalam bulatan. Jika tadi kita menyentuh sebelah luar bulatan, so sekarang kita akan lukis menyentuh sebelah dalam bulatan. Apa maksud sebelah dalam bulatan? Sebelah dalam bulatan bermaksud bulatan pertama dan bulatan kedua menyentuh di bahagian sebelah dalam. Okey, menyentuh di bahagian sebelah dalam. Seperti konsep asas tadi yang kita baru belajar, kita baru je faham tadi kat sini. Berada pada satu garis lurus, jadi titik tangent pusat bulatan yang ada dengan pusat bulatan yang satu lagi, dia mesti berada pada satu garis lurus. Tetapi dia duduk sebelah dalam. Okey, jadi apa yang kita perlu buat untuk soalan ini? Kita perlu tambah garisan jari, tapi kita tak perlu tambah dia sebelah luar. Sebaliknya, kita akan tambah dia sebelah dalam. Kita panjangkan di bahagian sebelah dalam. Cikgu, kenapa cikgu panjang sangat? Sebab saya tak tahu jarak 30 mm tu sebanyak mana. Okey, kita dah gariskan sebelah dalam dan sekarang kita akan dapatkan nilai 30 mm. Okey, jika tadi 30 mm dari titik tangent menghala ke arah luar, jadi untuk soalan ini 30 mm juga, tapi dia akan menghala ke sebelah dalam. 30 mm sebelah dalam sama juga berpusat di titik tangent. Okey, berpusat di titik tangent, bukan di pusat ya. So tadi kita tengok kita berpusat di titik tangent keluar dan ini pun sama berpusat di titik tangent ke dalam. Okey, berpusat di titik tangent ke dalam. Jadi inilah pusat bulatan yang kita cari tadi dan kita akan buat bulatan di bahagian dalam tersebut. Jadi inilah bulatan yang kita cari tadi. Bulatan J30 berada di dalam bulatan yang lain. Baiklah, kita pergi pada nota yang ke-9 untuk tangent. Okey, di sini diberi dua bulatan dengan nilai J15 dan J20. Okey, bina satu bulatan yang berjejari 75 mm yang menyentuh sebelah dalam bulatan A dan bulatan B. Menyentuh sebelah dalam. Kita tengok balik apa yang kita buat sebelum ini, latihan sebelum ini. Sebelah dalam bererti bulatan tersebut di sebelah dalam. Okey, jadi kita akan buat dua bulatan ini menyentuh di sebelah dalam. Okey, satu bulatan berjejari yang menyentuh sebelah dalam. Jadi kalau tadi kita kena gariskan di bahagian yang ada tangent. Okey, yang ini antara bulatan dengan bulatan di sebelah dalam macam ni. Okey, so, dua bulatan ni duduk di satu bulatan yang besar. Jadi kita nak cari titik tangent dia di mana. Okey, ini untuk kaedah ini kita perlu membuat pengiraan tolak. Okey, nanti cikgu tunjukkan kenapa kena tolak. Okey, jadi apa yang tolak apa? Nilai jejari yang kita dapat, kita perlu tolakkan pada jejari yang diberi dua jejari ini. Okey, jadi yang kita dapat 75, yang kita dapat yang perlu kita lukis 75 tolak 20 akan menghasilkan 55. Manakala 75 tolak 15 akan menghasilkan nilai 60.
Okey. Nilai ini adalah untuk 55 adalah untuk pusat B, manakala 15 adalah untuk pusat A. Okey, jadi kita akan ambil nilai 60 dan 55. Okey, contoh di sini kita ambil 55. Gunakan pembaris, dapatkan nilai 55. Okey, ini adalah untuk 20 ya. Jadi ini adalah B. Kita buat kat sini supaya kita tak tersalah. Ini B, ini adalah pusat A. Okey, untuk pusat B 55. Okey, kita tandakan sebelah sini. Okey, kenapa cikgu tanda sebelah sini? Kenapa cikgu tak tanda sebelah sini? Boleh je, dua-dua boleh. Kita boleh tanda di sini dan di sini. Cikgu ambil di sini sebab cikgu akan dapat bulatan macam ni. Jika awak ambil pusat di bahagian bawah, bulatan yang kita bersentuh di sebelah atas ini. Okey, ini adalah 55. Okey, ini untuk B. Okey, cikgu tik sebagai B. Manakala A pula 60. Kita ambil nilai 60. Dapatkan nilai jari 60. Ini nilai jarak nilai jarak 60. Berpusat di A. Tandakan pada garisan B yang kita dapat tadi, lengkung B tadi. Kita dapat yang ni. So ini adalah A. Okey. Jadi pusat yang kita baru dapat ni, nilai yang kita baru dapat ini adalah pusat bulatan J75. Pusat bulatan J75. Jadi kita perlu gariskan dia ke pusat A seperti saya cakap tadi, menyentuh sebelah dalam. Bila menyentuh sebelah dalam, kita perlu buat garisan yang penuh dari hujung ke hujung. Okey, jadi dari hujung ke hujung, pusat sehingga hujung ni di sini. Okey, jadi kita punya titik tangent adalah di hujung bulatan kita di sini. Okey, jadi berpusat di A, di persilangan tadi kita dapat titik tangent yang kita nak. So ini adalah bulatan yang melengkung di dalam bulatan. Okey, menyentuh di sebelah dalam bulatan. Okey, cikgu cakap tadi kenapa kena tolak. Kenapa perlu ada tolak? Okey, kita tahu jarak ini yang diberi adalah 75. Jarak ini adalah 75. Baiklah, sekarang 15. 15 adalah dari titik tangent. Cikgu namakan titik tangent X dan Y. Okay, dari titik tangent X ke A, jarak dia adalah 15. Mana dapat datang 15? Mana cikgu tahu 15? Sebab jari yang dinyatakan adalah 15. Jadi ini adalah jari untuk A. 15 dan X ke pusat yang kita nak cari adalah 75. Jadi jarak antara A ke pusat yang kita nak cari, kita perlu menggunakan aplikasi tolak. 75 tolak 15, kita akan dapat baki dia. Okey, baki dia. Sama dengan sebelah sini, jarak keseluruhan yang kita nak cari adalah 75. Daripada titik tangent Y ke B adalah 20. Okey, jadi dari sini, dari pusat yang kita nak cari sehingga ke titik tangent Y, kita tahu jarak dia 75, manakala jejari Y ke B adalah 20. Oleh itu, jarak dari B ke pusat yang kita nak cari, ini adalah baki dia. Jadi 75 tolak 20, kita akan dapat nilai baki dia. Jadi itulah kita dapat kenapa kita perlu menggunakan aplikasi tolak. Baiklah, kita teruskan pada nota yang ke-10. Okay, sama juga diberi dua bulatan J25 dan 15 dan kita diminta untuk membina jejari bulatan berjejari 25 mm menyentuh sebelah luar. Jadi kita belajar sebelum ni, sebelah luar dia akan menyentuh secara luar. Tapi dekat sini ada dua bulatan, jadi dia minta kita membuat satu bulatan lain yang menyentuh dua bulatan di bahagian luar. Sama juga ia tidak diberi titik tangent. Titik tangent kita boleh dapat daripada nilai yang diberi. Okey, jadi untuk yang ini, kes ini kita perlu dapatkan nilai
tambah menggunakan nilai tambah. Okey. Jadi kita pergikan pada pusat A dulu. Okey. Nilai yang kita diberi adalah 25 mm tambah dengan pusat A untuk bulatan A adalah 25. Jadi 25 tambah 25 kita akan dapat 50. Untuk B kita perlukan bulatan 25 dan kita tambahkan dengan jari 15. 15 yang dah ada ni lah. Jadi kita akan dapat 40. Okay, 40 mm. Okay. Jika saya nak buat bulatan di sebelah bawah, pusat saya akan berada di bawah. Jika saya nak buat bulatan di bahagian atas, pusat saya akan berada di atas. Jadi saya pilih untuk buat bulatan di bahagian atas. Bila saya pilih untuk membuat bulatan di bahagian atas, jadi nilai 40 dan 50 saya perlu menghala ke arah atas. Baiklah, sekarang kita ambil nilai pada pembaris. Kita pergi pada A dahulu, 50. Dapatkan jarak 50, yang ni cuba ambil yang ni. So kita ambil berpusat di pusat A dan kita tandakan lengkung. Banyak sikit, kita tak tahu kat mana pusat tu. Okey, manakala B adalah jarak 40. Jadi kita berpusat di B dan kita tandakan pada lekuk yang pertama kita lukis tadi. Jadi sekarang kita dah dapat pusat bulatan. Okey, kesalahan murid dalam menyelesaikan masalah ini adalah dia terlalu excited, teruja untuk sebab dah dapat pusat dan dia terus melaksanakan lukisan bulatan. Okey, sebab kita tahu bulatan tu 25. Jadi dia buka 25, dia cucuk dan dia cuba untuk dapatkan nilai. Ya, ada setengah boleh dapat. Okey, setengah boleh dapat. Ada setengah tu tak lepas, tak dapat, dia macam ada slack sikit. Okey, ada lari sikit. Jadi sepatutnya tak boleh terus dapat, tetapi kita kena tunjukkan pada pemeriksa, okey, pada orang yang tengok jalan kerja kita, di mana sebenarnya titik tangent tu berada dengan cara melukis garis normal tersebut, iaitu jarak jejari pertama dengan jejari kedua. Sama juga dengan yang seterusnya, jejari pertama dengan jejari yang kedua. Okey. Okey. So kita dah dapat pusat dan kita dapatkan titik tangent. Dan inilah kita punya, ada ralat sikit. Okay, pastikan jangka lukis kita tak senang bergerak ya. Jadinya jenis cepat bergerak. Okay. So kita dapat bulatan jari 25 dan bertangent pada dua bulatan lagi di titik yang kita dapat, yang kita cari. Okay. Jadi cikgu terangkan kenapa kena buat operasi tambah dekat sini. Okey, yang kita tahu jejari 25 di sini. Dan jejari yang kita perolehi, yang kita diminta untuk buat adalah 25 juga. Jadi untuk tahu keseluruhan jarak, kita perlu tambah. Okey. Jumlah lah. Okey, jumlah. Jumlah dari hujung ke hujung. Sama juga yang ni. Okey, yang ini diminta untuk buat 25 mm jejari, manakala jejari yang diberi adalah 15. Jadi kita perlu cari jumlah dari hujung ke hujung. So kita kena tambah. Okay, cikgu harap anda semua faham kenapa proses ini perlu ditambah. Baiklah, kita pergi ke nota seterusnya. Nota nombor 11. Okey. Ini perlu kita baca betul-betul soalan. Okey, bina satu bulatan berjejari 50 mm yang menyentuh sebelah luar bulatan P. Kita cari bulatan P. Yang ini, sebelah luar bermaksud, okey, kita conteng dulu dekat lain, tempat lain. Ini adalah P dan ini adalah Q. Jadi sebelah luar P dekat sini. Maksudnya dia nak buat bulatan di luar. Okey, di dalam dan di dalam. Di sebelah dalam bulatan Q. Okey, bulatan Q perlu di sebelah dalam. Macam ni, yang ni si luar. Jadi, untuk cantumkan kedua-dua ni, okey, bermaksud dia perlu menyentuh sebelah luar bagi P. Luar bagi P, manakala dalam bagi Q. Nampak?
Satu sebelah luar, satu sebelah dalam. Okey, untuk sebelah dalam, apakah operasi yang kita perlu buat untuk dapatkan pusat bulatan ni? Okay, kita perlukan operasi tambah. Jumlah tambah. Kita boleh tengok pada nota nombor 10. Sebelah luar, kita perlukan operasi tambah. Manakala untuk yang Q, kita perlukan operasi tolak kerana dia duduk sebelah dalam. Ini operasi tolak. Okey, jadi macam tadi untuk P kita perlu tambah. Jadi P nilai yang diminta adalah 50. 50 tambah dengan Q. 50 tambah dengan 25. Jadi nilai yang diperlukan adalah 75. Manakala Q nilai yang diperlukan adalah 50 yang diminta dilukis dan dia di sebelah dalam. Bila di sebelah dalam kita perlu tolak. Tolak dengan nilai yang diberi adalah 20. Jadi kita perlukan 30. 50 tolak 20 sama dengan 30. Okay. Jadi kita ambil nilai yang kita dah dapat. Okay. Kita tengok dulu kita nak buat pusat sebelah mana. Okay. Kalau sebelah sini pusat kita, pusat yang bulatan kita nak lukis dia akan ada sebelah atas ni. Jadi kita akan lukis lekuk yang pertama di bahagian atas ini. Okay. Kita ambil nilai 75. Berpusat di P dan kita tanda lekuk tersebut yang pertama. Manakala pada Q jarak 30 cucuk pada Q dan lekukkan. Nampak? Sebab tu kena lukis panjang-panjang. So, kita tak tahu yang mana dekat mana kita punya pusat. Okey. Baiklah, jadi pusat kita di sini. Pusat bulatan. Okey, jangan terus dapatkan jawapan. Kita perlu buat garisan normal dahulu. Untuk tambah, kita buat garisan pusat ke pusat. Okey, jadi ini adalah titik tangent. Sebab dia menyentuh sebelah luar. Untuk sebelah dalam, pusat ke pusat dia, kita kena garis sehingga hujung. Tolakkan dia keluar. Tolak dia keluar. Jadi ini adalah titik tangent. Titik tangent dia. Barulah kita boleh dapatkan lekuk yang diminta. Iaitu bulatan 50. Ini bulatan yang diminta. Jadi ini adalah bulatan yang kita cari. Menyentuh sebelah luar pada P, menyentuh sebelah dalam pada Q. Jadi jawapan kita akan merangkumi kaedah mendapatkan pusat, kaedah mendapatkan titik tangent dan kaedah mendapatkan lengkung. Baiklah. Kita terus kepada nota yang ke-12. Okey. Bila satu bulatan melalui titik R, bulatan tu perlu melalui titik R dan dia juga kena bertangent pada S pada bulatan ini. Okey, saya lakarkan dulu bentuk yang kita perlukan. Jadi bulatan yang dia minta kita buat adalah bulatan ini. Okey, bulatan ini. Dan ia sebenarnya menyentuh sebelah dalam. Okey, kita tahu bila menyentuh sebelah dalam, asasnya adalah titik tangent, titik pusat dan satu lagi titik pusat mesti berada pada satu garis lurus. Kita perhatikan pada nota yang sebelum ini. Berada pada satu garis lurus. Jika soalan ini titik tangent tidak diketahui, kita kena cari pusat. Tapi untuk soalan yang ke-11 ini, ke-12 ini, pusat diketahui. Titik tangent kita ketahui, tapi kita tak dapat titik pusat. Jadi kita buat satu garis lurus dari S ke O
garis lurus sahaja untuk kita mencari pusat yang kedua nanti. Baiklah, untuk bulatan seterusnya, untuk buat melengkapkan bulatan, kaedah seterusnya dia ada berkaitan dengan kita panggil teori asas dalam bulatan. Apa teori asas dalam bulatan? Baiklah, kita ulang semula apa yang kita belajar dalam bulatan. Bagaimana kita mencari pusat bulatan suatu bulat yang telah diketahui? Pasti kita tahu, kita ingat, kita perlu membina dua garis perentas. Perentas pertama dan perentas kedua. Apa yang kita perlu buat dengan perentas ini? Setiap perentas ini, kita perlu membahagi dua perentas. Ini pun sama, kita kena bahagi dua perentas dan kita akan dapat pusat bulatan. Betul? Okay, cikgu pasti anda ingat mengenai perentas bulatan. Jadi inilah yang kita akan gunakan. Tetapi kita tak perlu bina sehingga dua perentas. Cukuplah untuk bina satu perentas sahaja kerana satu garisan lagi telah diketahui. Jadi kita perlu bina perentas pada bulatan yang kita nak cari. Jadi mana perentas tersebut? Perasan tak? Bila kita gabungkan R dan S, garisan ini menyerupai perentas yang kita akan cari nanti. Nampak? Perentas bagi bulatan yang kita akan terima nanti. Jadi, garisan ini dilukis atas dasar membina perentas. Kemudian, kita bahagi dua perentas ini agar kita dapat garis tengah untuk mencari pusat bulatan kita. Okay. Di sini tak cukup panjang, jadi cikgu tambah. Baiklah, kita buat garisan perentas, bahagi dua perentas. Okay, garisan ini perlu panjang sehingga menyentuh garisan yang pertama kita buat tadi. Okay, jika anda tengok, perhatikan betul-betul, titik tersebut bersilang di sini. Jadi ini adalah pusat yang kita cari. Persilangan antara garis lurus dan juga persilangan antara garis bahagi dua perentas. Jadi apabila kita dah peroleh pusat, padam garisan bantuan yang kita nak faham tadi untuk kita lukis bulatan yang sepatutnya. Buka jejari pusat ke S, semak pastikan dia sampai pusat dari pusat ke R. Sepatutnya mereka akan bertemu. Jadi inilah bulatan yang diminta. Senang bukan? Bulatan ini ia adalah gabungan antara garis normal menyentuh sebelah dalam dan bahagi dua bagi satu perentas. Jadi inilah dia antara salah satu konsep bagi mendapatkan JX yang pertama. Kenapa nama dia JX? Sebab nilai yang diberi, nilai tidak diberi untuk kita bina bulatan ini. Ini adalah JX yang pertama. Baiklah, kita pergi pada nota seterusnya, nota ke-13. Okey, kita baca. Bina satu bulatan yang bertangen pada bulatan P dan garisan di titik Q. Okey, kita dapati bulatan yang diminta bina tidak mempunyai nilai. Jadi ini juga adalah JX. JX yang tidak diketahui untuk yang kedua. Okey. Untuk JX ini, kita tengok dahulu apa yang diberi. Bulatan, pusat bulatan telah diberi dan juga satu titik pada garisan di bahagian luar iaitu titik Q. Okey, kita ingat dahulu awal-awal yang kita ketahui pusat bulatan yang kita nak lukis nanti dia mestilah 90 darjah dengan Q kerana titik ini adalah titik tangen nanti.
Jadi kita perlu binakan garisan 90 darjah ke atas. Kita boleh gunakan set square ataupun kita boleh guna juga jangka lukis untuk dapatkan garisan 90 darjah. Cikgu gunakan jangka lukis. Kenapa cikgu tak tandakan ini pada bawah? Kerana titik Q telah ada. Titik diberi. Kerana titik Q telah diberi, jadi kita tak perlu tanda bahagian bawah. Ini adalah garis lurus 90 darjah dan ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, menggunakan garisan yang kita perolehi, kita perlu selarikan pada bulatan yang ada. Kita selarikan daripada pusat P naik ke atas. Garisan pertama kita perolehi kerana dia 90 darjah dan garisan kedua kita perolehi dengan kita selarikan garisan ke pusat bulatan. Daripada garisan selari dengan bulatan, kita dapati ada persilangan di sini. Persilangan. Jadi kita perlu membina garisan persilangan daripada garisan lurus menggunakan persilangan yang kita perolehi dan titik Q. Gariskan garis lurus. Bila kita dah buat garisan ini, didapati sebenarnya ini adalah dua jenis perentas. Dua perentas pada bulatan yang berlainan. Ini adalah perentas pertama dan ini adalah perentas kedua. Mana nak nampak benda tu? Jom kita tengok. Jadi pada garisan ini, persilangan yang seterusnya ini adalah titik tangent. Inilah titik tangent. Jadi kita dah boleh dapat pusat bulatan satu lagi menggunakan konsep yang kedua, iaitu pusat, titik tangent dan satu lagi pusat berada pada satu garis lurus. Pusat, titik tangent dan satu lagi pusat berada pada satu garis lurus. Jadi kita simak. Kita akan dapati titik tersebut adalah lengkap untuk kita melukis satu bulatan. Dia bertangent pada bulatan P dan juga titik Q. Nampak? Dan ini saya namakan dia kaedah N. Kenapa? Garisan pertama dan garisan kedua selari, hujung dengan hujung dicantumkan. Dia akan membentuk huruf N. Dan kita akan terima titik tangent. Macam mana kita nak tahu kaedah N? Titik ini tidak diketahui. No tangent. Tangent pada bulatan tidak diketahui. Kita yang cari dan kita yang jumpa. Baiklah, kita pergi pada yang seterusnya. Jika tadi diberi satu garisan lurus, manakala yang ini pula dia beri satu bulatan. Bulatan di bahagian luar adalah tetap sama. Jadi diminta kita bina satu bulatan yang bertangent pada bulatan B pada bulatan B di titik P dan bulatan A. Bulatan A ni dia tak bagi tahu tangent di mana. Jadi kita akan bina menggunakan kaedah N. Kaedah yang kita baru belajar tadi, kaedah N. No tangent. No tangent. Menggunakan kaedah N. Jadi untuk kaedah N yang cikgu cakap tadi, kita kena buat satu garisan yang pertama. Baiklah, garisan pertama tu di mana? Garisan yang mana kita tahu titik tangent dan satu pusat dia. Jadi cikgu cantumkan P dan B sebagai garisan pertama, awalan. So garisan pertama kita dah buat di sini. Kemudian kita akan selarikan garisan ini ke bulatan satu lagi, bulatan jiran dia di A. Jadi garisan pertama dan garisan
2 selari. Selepas itu kita akan cantumkan hujung ke hujung. Garisan 2 dah buat. Kemudian hujung ke hujung. Gariskan hujung ke hujung. Jadi di mana titik tangen? Okey, bukan di sini sebab bulatan yang kita nak buat tadi bertangen di P, bukan di sini. Jadi untuk bulatan ini kita dah ada titik ini sebagai jawapan. Untuk titik A, dia akan bertangen pada persilangan yang kita baru buat tadi. Jadi di sini adalah titik tangen kita. Dan kita tahu tadi pusat, titik tangen dan satu lagi pusat akan berada pada satu garis lurus. Pusat, titik tangen dan satu lagi titik tangen akan berada pada satu garis lurus. Jadi kita gariskan. 4 dia bersilang pada garisan yang pertama. Jadi inilah pusat untuk bulatan kita yang diminta. Semak persilangan P dan tangen yang baru. Jadi inilah bulatan yang kita perlu bina. Jadi inilah bulatan yang kita perlu bina. Jadi untuk kaedah N, kita ada 2 jenis. Ini adalah no tangen, kaedah no tangen. Manakala kaedah yang mempunyai nilai tangen, kita akan menggunakan kaedah yang ke-12. Okey, dia mempunyai titik tangen, ada pusat bulatan, titik tangen dan satu lagi titik di luar. Ini kita panggil kaedah Fantastic Four. Saya lah namakan dia. Cikgu saya juga namakan dia Fantastic Four sebab nombor dia 4. Fantastic, senang. Kenapa senang? Satu garisan, satu perentas dan bahagi 2 perentas. Kita terus dapat pusat bulatan. Maka berakhirlah nota tangen kita sebanyak 14 nota. Okey, semoga berjaya. Kita teruskan nanti dengan latihan tangen.